Kenapa tak jadi beli bang? Akak dah letak harapan dia tu. Luar pada bajet saya lah. Kalau kata luar pada bajet tu, abang dalamkan bajet tu ataupun tingkatkan bajet tu. Dalamkan bajet. Maksud saya mungkin abang boleh tingkatkan bajet. Jadi Awak buat macam prestasi lah. Ha? tak. Awak buat macam duit saya tu dia macam meningkat seperti prestasi. Mengikut semangat dan motivasi diri saya ke apa? Benda ni benda baik bang. Awak kenapa? Awak dah tak sayang saya ke? Sayang. Saya kan baru je belikan awak emas Zakaria itu. Dekat apa? 3-4 bulan lepas kan? Bang, akak, saya bukan nak masuk campur. Saya tahu saya orang luar, saya faham. Tapi kalau boleh abang anggap je saya macam orang dalam. Memang awak kat dalam. Anggap macam saya ni orang dalam juga. Jadi saya nak bagi nasihat lah juga bang. Yang abang kata beli 3 ke 4 bulan lepas tu dah lepas dah bang. Ni kira bulan baru bang. Bulan baru, pencapaian baru. Dulu awak sanggup buat apa saja untuk saya. Sekarang dah lain dah. Bang, kenapa bang? Kenapa dulu abang sanggup buat apa saja, sekarang abang dah berubah bang? Dulu sebelum kahwin dengan dia, saya sanggup maraton 3 km pagi-pagi sebab nak tengok depan rumah dia, atap rumah dia je. Sedap, hati saya sejuk. Tak tengok dia pun tak apa dulu. Tapi kenapa semua tu dah jadi kenangan je bang? Kesian. Bukan sebab bila dah kahwin ni kita kena matang lah. Membeli ni kita tidak boleh mengikut perasaan je. Semua benda ada perancangan. Betul ke bang? Saya tak setuju untuk bagi pihak akak sebenarnya. Memanglah sebab awak penjual. Awak takkan setuju dekat saya kalau tak beli. Itu salah abang tu. Abang anggap saya sebagai penjual. Kalau abang tak boleh anggap saya macam penasihat abang, abang anggap saya macam adik abang pun okey. Awak muka macam tu tak layak jadi adik saya. Adik saya mesti kena handsome sikit pada saya. Astagfirullahalazim. Awak muka, sorry. Saya rasa awak bukan tak ada bajet. Saya rasa awak dah tak sayang saya. Sayang. Awak dah tak cair dengan saya. Saya cair dengan awak. So sekarang ni saya nak buat sesuatu biar awak cair dengan saya. Buat kak, Nak buat apa? Cair. Apa ni? Saya koyakkan awak cili sos Cili sos. Koyakkan awak cili sos Jangan babe. Ni kelemahan lelaki. Jangan koyak nanti cair. Jangan. Saya dah koyakkan awak cili sos. Alamak. Dah cair dah. Oh, saya tak boleh lah perempuan koyakkan cili sos. Bang, bayar cepat. 2 terus 2 terus. Abang cepat, nanti kan dia koyak lagi sepaket, saya nak kena beli lagi 3 pula. Okey bang.